Angel pun ada ni. Customer on the way. Oh. Jemput cik. Jemput cik, masuk cik. Dari mana cik? Cik. Cik. Masuk ya cik. Dari mana cik? Oh, Parit Sulong. Boleh lah cik jemput masuk tengok-tengok? Boleh. Cuci mata dulu lah cik. Nanti ada yang layan. Dia kata pakai kasut je. Tak pakai kasut tak? Kau pakai kasut? Kasihan tu sayang oi. Tak apa cik. Dah biasa. Alah. Sama-sama Acik. Datang lagi tau Acik. Nanti nak hantar kita telefon dulu Acik. Sama. Acik. Banyak berkatnya. Salam Acik. Umi. Amin. Terima kasih Acik. Doakan saya kat sini Acik. InsyaAllah. Amin. Doakan Acik. Kesalahan bahagian Terima boleh. kasih Akak. Selamat semua. Alhamdulillah. Hati-hati Acik. Boleh? Ayah. Ini geng kita ni dari mana ni? Angel sebenarnya kebetulan baru je balik daripada Cameron Highland. Kan kita bercuti 2 minggu. Ini kali pertama Bozijan cuti selama 2 minggu. Turun kat Gudang Bozijan 9 pagi saya sampai. Angel tengok berderet kereta dah sampai kat Gudang Bozijan. Alhamdulillah geng-geng kita tetap datang sini. Walaupun kita orang tak ada, tapi tak apa korang. Sebab walaupun kita orang tak ada, korang boleh jumpa dengan tim-tim sailor yang memang Angel standbykan dekat Gudang Bozijan ni. Alhamdulillah hari ni Angel sempat jumpa dengan geng kita daripada Kulai ni. Geng kita daripada Kulai. Bye Acik. Sol. So Angel nak ucapkan terima kasih dekat korang semua. Datang juga walaupun jauh, walaupun dekat. Dan terima kasih jadi apa orang kata, sahabat setia kita lah dekat Mida bertahun-tahun. Sampai-sampai satu masa tu korang datang sini, tengok perabot, tengok perbezaan. Alhamdulillah terima kasih. Dan jangan lupa, Angel beritahu korang, kita bulan 2 ni ada 3 biji kontena yang bakal turun insyaAllah, barang baru, perabot baru, sofa baru. Kalau korang datang bulan 2 ni Apa pun korang standby, stay tune, tengok video Angel. InsyaAllah nanti Angel tunjukkan korang apa yang ada dekat Gudang Bozijan dan apa yang biasa tentang Gudang Bozijan. Okay? Misol!